Puan, saya tahun lepas pergi ke Qatar untuk satu persidangan conference untuk wanita-wanita Palestin. Kita buat projek daripada Malaysia sebab bila di Palestin ni jadi krisis kemanusiaan macam tu, mereka ni tuan-puan bukan takat nak makan, kita pergi kerana orang perempuan ni banyak isu-isu yang dibangkitkan bila dia period, tak ada pad dan sebagainya. Tuan-tuan puan, saya jumpa dengan wanita-wanita daripada Palestin. Setiap kali dia haid pada tiap-tiap bulan tu, darah dia memang meleleh, basah tuan-puan, hidup macam tu selama berminggu-minggu lamanya. Nak basuh dengan apa? Air tak ada. Tuan-puan, bila saya tengok tu, ya Allah, lalu apa kita buat? Kita dengan beberapa NGO buat washable pad boleh basuh balik tu. Maknanya dia boleh pakai, kemudian bukan buang lah, macam kita pakai buang kan. Kita buat projek tu. Pergi sana tuan-puan, anak 7 tahun. Kita sembang-sembang biasa je. Saya tanya, tak mau ke mai duduk dekat Qatar waktu tu? Pasal Qatar ni negara kaya tuan-puan. Dia sebut apa? 7 tahun tuan-puan. Wallahi, bagilah satu dunia pun saya takkan bergerak walau seinci meninggalkan bumi saya. Tuan-tuan, 7 tahun. Anak kita 7 tahun main apa tuan-tuan? Main apa? Minecraft. Main apa? Roblox. Abang kan? Main apa? Roblox. Itu kan? Kita hari ni zaman anak-anak, ya Allah, tak terkejar tuan-puan. Baru semalam duk dengar dia menyanyi apa-apa. Ingat dia lagu tu. Tak ada nak ligan lagu tu, dia main pula. Tapi tu kan. Dah anak-anak kita hari ni.